Buka puasa tepi tasik dalam suasana yang nyaman dan view yang cantik. Korang wajib datang ke Ramadan Buffet di Lakeside Maeb Sedang. Kambing grill unlimited masak panas-panas depan mata. Bila habis, dia masak lagi. Untuk peminat masakan kampung, kamu akan suka Ramadan Buffet di Lakeside sebab dia pakai masakan kampung seperti paru sambal, kari daging, keli belado, daging rendang dan banyak lagi. Ramadan Buffet di Lakeside juga menghidangkan banyak jenis masakan Nogori seperti daging salai, itik salai dan lala masak lemak. Kalau tak rasa nak makan nasi, kat kaunter Western kita ada chicken chop, black pepper steak. Peminat pasta juga akan teringin dan repeat aglio-olio dan mac and cheese kat sini sebab dia rasa otentik. Kanak-kanak juga pasti akan suka nugget, sausage dan fries dekat kids counter. Lagi satu keistimewaan Ramadan Buffet di Lakeside sebab dia menghidangkan menu hari-hari kenduri kahwin seperti ayam masak merah, daging masak hitam dan acar. Pelbagai jenis sambal dan ulam-ulaman juga disediakan. Saya paling favourite sambal tempe Jawa. Untuk buah-buahan sini ada oren, tembikai dan rojak buah. Kuih-muih kat sini pun banyak pilihan. Semua pun sedap-sedap, especially ketayap dan kuih talam. Dah habis makan nasi dan lauk pauk, jangan lupa dessert ada ais kacang, bubur kacang dan steam ubi. Untuk minuman ada banyak jenis air balang dan juga teh tarik panas dan teh o panas. Tempat makan kat sini besar, meja banyak, selesa sesuai datang ramai-ramai. Surau dan playground juga disediakan. Untuk datang sini, weh je di Lakeside at Maeb Sedang.